Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Carry Life kawan-kawan. Ni Kak Nur baru sudah masak lemak. Ni dah siap. Ditutup api dulu sekejap. Kak Nur ambil penutup ya. Okey, ni resipi untuk masak lemak ayam ni ada resipinya. Sebab Kak Nur beza sikit, Kak Nur letak belimbing buluh. Masak sedikit pekat ya. Ni Kak Nur nak masak menu yang rare. Bahan makanan laut yang rare. Kita buat belangkas masak lada. Okey, dalamnya ada bawang putih, bawang merah, cili. Kak Nur letak dalam 2 sudu ya. 2 sudu lebih sikit lah. Ayam panas sangat. Okey. Kak Nur tadi dah berasap, jadi Kak Nur pasang balik. Okey kawan-kawan, kita masak. Kak Nur buat masak lada je belangkas Kak Nur. Bukan apa. Masak lemak dah biasa. Kak Nur selalunya macam bakar ke, rebus ke, macam tu lah. Tapi hari ni memang teringin nak masak lada. Masa hari anak buah pagi tu pun dah teringin sangat nak masak lada. Kan? Simple je kawan-kawan. Semangat terus semangat kawan-kawan. Okay, Kak Nur ambil garam. Sekejap ya. Garam. Garam. Perasa jika mahu. Kak Nur kadang letak juga. Letak je. Tengok pada makanan lah. Okey. Dia macam tu dah. Kita nak ambil air. Simple je kawan-kawan masak dia. Tak payah masak makanan laut ni kalau kita dapat yang fresh. Jangan masak yang rumit-rumit sangat lah. Okey. Sedap bau cili dia. Cili dia sebab tak banyak kan, dia jadi cepat masak. Sampai betul-betul pecah minyak. Kalau letak sedikit asam keping. Kena letak asam ya kawan-kawan. Sebab dia pun kehidupan laut agak sedikit bau hanyir juga. Sekeping. Hari ni kita buat video masak je. Bukan video masak full macam channel pertama ya. Tak ada. Ini lebih ringkas lah. Okay. Kak Nur biarkan dia berkuah tau. Kita biarkan dia mendidih dulu baru kita letak belangkas kita. Kawan-kawan dah mendidih. Kita masukkan. Kak Nur potong keping-keping gini ya. Sebab Kak Nur tak nak kalau kita buka kulit, telur dia bersepah kawan-kawan. Kalau macam ni dia selamat. Okay. Ni nanti Kak Nur je yang ratah kawan-kawan. Ni dah lama kan. Kita tak nak tu. Kita masak semua. Sebab dia punya telur pun dah berubah warna dah. Sebab dah lama kita simpan kat peti sejuk kan. Sayanglah. Pak. Kalau tak salah Kak Nur, belangkas adalah salah satu tanda binatang zaman dulu ada. Apa lagi? Yang dikira haiwan purba. Kalau tak salah Kak Nur lah. Kalau salah info, sorry. Kan? Salah satu tandanya bahawa zaman dulu ada binatang-binatang. Kak Nur takut tak lepas ni. YouTube tolonglah ya lepas le. Kan kuning pula udul dia kat ni. Tentang haiwan ni. Salah satunya belangkas. Satu lagi kalau tak salah Kak Nur kura-kura. Kan? Ada kura Alkatak pun. Beratus-ratus tahun kan masih ada, betul tak? Gitulah. Kalau salah info Kak Nur, sorry. Yang lain Kak Nur tak tahu. Yang Kak Nur tahu 2 tu lah. Kawan-kawan nak tak tahu lagi tak tambah. Kan? Belangkas ni dulu zaman Kak Nur masa kecil-kecil senang dapat. Tunggu je air pasang sebab rumah Kak Nur kan di tepi apa? Pelabuhan kan, Pelabuhan Kelang tu. Tepi tu. Bila air pasang je, air pasang besar cari atau air pasang sajalah cari. Akan adalah sepasang, 2 pasang, dia akan berpasang-pasang lah. Kan, akan dapat banyak. Betul. Senang. Zaman dulu lah, dalam 20 tahun dulu. Sekarang ni
berebut kawan-kawan. Ada yang sampai dah ternak kan. Kalau Kak Noh dulu dapat, kalau boleh pasang dapat. Cuma Kak Noh ni ada suami yang jenis ada kisah lucu lah. Kak Noh masa air pasang tu, Kak Noh duduk dengan dia dekat kunci air tau. Kunci air ni air keluar masuk kan. Jadi belangkas ni sepasang ni dia akan masuk lah dekat bedongan tu. Yang lucunya Kak Noh cakap, sebab masa tu Kak Noh nampak kan, ada belangkas lah. Cakap kat dia, saya ambil lah kan. Dia nak jawapan suami tu menyebabkan Kak Noh tak jadi ambil. Kat rasa ni Kak Noh pernah cerita benda ni. Ya, kisah lucunya tentang belangkas ni dengan Kak Noh dan suami. Bila Kak Noh kata, ambil lah sayang, nak ni, Dinda nak kan. Dia cakap, janganlah katanya. Kenapa kita nak pisahkan dia? Kan dia berdua, dia sepasang kan, lelaki, betina jantan. Jantan seperti biasa di belakang, betina yang bawa dia kan. Okay. Dia cakap janganlah. Dia kata, alah sedap ni kalau kita bakar cecah dengan air asam kan. Makan dengan sos dengan sambal ke kan. Suami sebab dia tak pandai makan, kan makan. Jadi untuk jadikan cerita, dia jawab begini. Cuba bayangkan kita ni, dia kata dipisahkan. Nak tak dia kata. Sedang tu juga Kak Noh tak jadi ambil belangkas tu. Dia kata bayangkan kalau kita dipisahkan macam tu. Dia kata masa tu Kak Noh baru lagi kahwin. Baru lagi lah. Okay. Jawapan tu menyebabkan Kak Noh tak belangkas tu. Kalau orang lain yang ambil, suami tak kisah. Kalau Kak sendiri yang ambil, dia tak nak bagi. Tak jadi ambil yang kawan, dalam hati terdetik pula. Ya juga kalau aku dipisahkan, perasaan aku kan. Akhirnya tak ambil kan kawan. Biar je lah. Jadi sepasang belangkas hari tu yang kami jumpa terselamat. Tapi dengan orang lain takkan selamat juga. Tak tahulah siapa yang dapat masa tu. Yang kami memang tak ambil lah. Dan kawan, sabar je lah. Ni nampak Kak Noh masak dia. Dia kita masak macam ni lah. Kawan-kawan, sedap kawan-kawan. Kalau boleh, kawan-kawan, kalau nak siang, kawan-kawan pergi kat tempat yang beli tu, minta tolong dia siangkan. Lebih baik lah. Sebab dia tak tahu sendiri, kata jangan ambil risiko ya. Jangan ambil risiko. Pergi kat kedai tu, tolong siangkan sekali. Kak Noh potong dia punya badan gini, sebab Kak Noh nanti nak makan, Kak Noh korek je. Sebab tak nak telur tu, nanti kalau kita kepak, kita keluarkan, kuah satu, kuah kita takkan cantik. Kedua, dia menyebabkan kuah kita pekat dan susah nak makan. Kalau macam ni kan kita boleh kopek. Kalau jual kat kedai pun, kalau tak salah Kak Noh, dia tak buang cangkang bahagian telur tu. Dia tak buang. Ni dia kawan-kawan. Masakan Kak Noh hari ni. Bukan buat video masak ya. Ini hanya Kak Noh tunjuk cara masak. Kak Noh masak belangkas saja. Dia masak juga tak perlu sampai lama-lama sangat, dia cepat masak. Okey. Yang ni hanya Kak Noh yang makan ya. Kak Noh makan simpanlah sebab nanti nak berbuka kan. Kak Noh rata-rata lah ya. Ini sebab dah pedas, tak perlu. Kalau cecah-cecah sambal kan, cecah air asam ke, Kak Noh buat nanti masa Kak Noh berbuka. Mudah saja kan kawan. Sekejap ya kawan. Kita tunggu sekejap lagi. Macam tu lah. Jadi suami Kak Noh memang tak makan belangkas. Dia ada setengah-setengah seafood yang suami Kak Noh tak makan. Ada satu lagi seafood sebenarnya yang anak buah Kak Noh bagi, iaitu sejenis seafood besar lah. Kak Noh pun tak tahu nak masak apa. Kak Noh ingat Kak Noh nak sambalkan aja. Kan? Tengoklah dulu. Kami panggil seafood pihong. Seafood pihong ni seafood yang besar lah, yang dia punya badan tu warna kuning. Kalau tak salah Kak Noh pernah dulu tunjuk kat kawan-kawan, tapi dah lama dah. Channel ni juga rasanya. Nanti Kak Noh kongsi dengan makanan-makanan yang agak eksotik tapi yang boleh kita makan lah. Okay, ni air kita dah menyusut sikit kan. Sedap dah. Kalau kawan-kawan nak letak belimbing buluh ke, nak letak daun kesum ke, bunga kantan ke, boleh. Ni Kak Noh buat pedas macam ni sajalah. Dah cukup. Dia tak perlu masak yang agak rumit. Ya kan kawan? Ni dah siap. Ini dia.
Kak Noh punya belangkas masak cili. Ni Kak Noh memang kuahkan sedikit ya. Sebab nanti kuah dia ni manis kawan-kawan. Tapi kalau nak pekat lagi, boleh kawan-kawan. Kak Noh buat thumbnail. Okey, itu sajalah menu Kak Noh hari ni. Dan borak-borak panjang juga akhirnya. Itu saja, kita tunggu kejap lagi. Dah siaplah masakan belangkas masak pedas kita. Resipi yang sangat mudah. Okey, bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.